has been created for all viewers. Saya Muhammad Zaki Banjir Lasim, pengusaha ternakan lebah lulut, kampung Legong Ulu, Lembau Negeri Sembilan kan. Saya mempunyai log lulut lebih kurang dalam 60. Semuanya kebanyakan dia daripada Itama, Torasika, Lavisep dan Terminata. Kebanyakan madu, kalau musim bunga kita boleh dapat satu kali sedut anggaran lebih kurang dalam 20 kilo. Cukup banyak. Lepas tu kita hasilkan produk. Saya buat nyah kolesterol, sabun dan bibrit. Bibrit sekarang dah habis, jadi kita tak dapat nak tunjuk bibrit kan. Jadi bibrit pun ada. Jadi untuk keseluruhan lah, kata income bulanan kan. Kalau income bulanan tak kurang daripada 3,000 sebulan. Assalamualaikum, saya Zaki. Saya ada beberapa soalan tanya. Soalan pertama, apakah perbezaan antara madu lulut dengan madu lebah biasa? Dia lulut ni dia dalam kategori lebah dah. Lulut lebah bersatu dia kalau dalam bahasa Inggeris dia kata stingless beef. Maknanya dia dalam dia tadi lebah, tapi dia ni lebah yang tidak bersengat. Lebah bersengat. Tapi daripada segi khasiat lulut lebih baik daripada lebah biasa. Pasal apa tu lulut ni dia boleh ambil bunga-bunga yang kecil, sari-sari bunga yang kecil kan, dia boleh ambil. Lebah biasa dia bunga yang besar je. Jadi khasiat dia satu suluh lulut, madu lulut satu suluh bersama dengan 6 suluh madu-madu yang lain. Madu lebah lain 6 suluh, lulut baru satu suluh. Ini dia punya macam-macam. Inovasi yang dilakukan sekarang ni, dia dulu Encik Zaki tak ada mesin ke. Sekarang inovasi apa yang dah dilakukan? Sekarang ni bila kita sebelum madu kan, sebelum madu kita dah nampak dia dari mesin dia, kita gunakan baking kan. Jadi sekali sebelum macam tu. Kalau dulu kita mula-mula dulu pakai yang macam hospital punya catering. Dia pakai kedua, itu susah sebenarnya dulunya. Kenapa mulut ni, kalau yang jenis Itama, dia kan. Kalau kita pergi sedut, dia terus. Wah, dulu kat kita kan. Kalau jenis Torasika, dia baik. Apakah media yang Encik Zaki gunakan untuk pasarkan produk media? Saya guna Facebook je. Facebook je? Facebook dengan WhatsApp. Yang ini, saya belajar mula-mula dulu, saya buat sabun cair. Sabun cair tu, tapi sabun cair ni kalau kita ada mesin senang buat kan. Jadi mesin dia tak ada. Jadi saya pun dah berhenti buat sabun tu, penat buat itu. Jadi yang ini kita belajar buat yang ini sabun yang agak mudah lah sikit pada sabun cair tu. Dia guna tenaga lah. Semua yang that dislikes name is pokok belimbing.
What? Star fruit Look lah. at that. Itu dia. Itu memang sedap. The itama will go inside the hole to this bowl, Topping. to this topping, and can make his nest.